Assalamualaikum, selamat datang ke video Akif Gaming Channel lagi guys. Hari ni saya bermain game bersama Kalifirat dan saya akan main Roblox The Strongest. So ni macam tukar daripada Kalif. Dia nak lawan saya guys. So Kalif ni akan masuk video guys, video gaming sebab video dia edit. Ni video dia gaming. Hari ni saya akan lawan Akif. Ya betul guys, cakap betul guys. Oh dia pun ada emote je lah. Okay, so sebelum kita make sure jangan lupa like, subscribe, komen Akif Gaming Channel. Jom kita lawan lah. So sebelum ni saya lawan top 2 Malaysia PC. Okay, dan saya menang. Yo, so jomlah kita lawan dia. Tak, saya nak try tumbuk. Sebab saya ni kalau jatuh tumbuk tu mesti macam tak apalah, lawan je lah. Okay, mula. Ini guys. Okay, saya rasa saya punya tumbuk ni baru. Sumpah guys, saya tumbuk ni baru ni. Ya Allah, saya tunggu. Aduh, dia lag pula. Padahal dah mula lah guys. Lag pula. Dan tahu sorry ya, sebab saya kata saya nak masuk video roleplay kan. Nanti guys, saya ajak kawan-kawan saya lah. Kali ni boleh lah, tapi dia tak masukkan nombor saya lagi dalam WhatsApp. So terpaksa saya kena tunggulah. Saya kena buat dulu dengan Nana. So kali ni saya punya akhir Ramadan ni makin bertambah karakter-karakter lah. Sebab saya dah teringat saya nak buat macam bazar yang sangat baru. Tukar apa pula tu guys? Korang nampak lah gerak dia macam ni. Jom. Okay, so dia dah tukar moveset. Saya tak tahu dia tukar apa. Saya multi artist. Sebab dia buat macam saya nak tunjuk apa guys. Okay, ada saya ni agak sakit dah sikit. Saya harap kat roleplay nanti saya boleh cuba untuk kuatkan suara saya ya. Okay. Button mana? Okay, saya rasa dia pakai multi artist. Dia terobos. Patutnya dia mesti ini. Tak, kalau dia pakai ni, dia mesti ada apa, kelabu-kelabu tangan dia. Ada gambar tumbuk dia pelindung. Ya. Oh, dia kata tumbuk pelindung.
pula nak lawan ni pula ada problem. Dah. Oh, betul lah dia pakai mata artif guys. Agak dah. Boleh. Jom. Okay. Pertama saya rasa oh dah mula saya rasa saya ni sebenarnya pola tumbuk saya tu yang lambat kita try main cara ni. Ayo, cuma tunggu saya tu. Tak boleh down slam pula tu. Tak boleh perlahan. Tak diam. Sekejap orang. Ada orang call pula kali. Yelah. Orang call pula guys. Saya pun tak tahu masalah dia. Problem dia. Tumbuk saya. Kalau saya nampak combo. Cuma lambat. Dah. Ni ada kuasa rahsia. Dah kiss. Okay. Pergi heal dulu. Tadi scammer. Uish. Budak kita ni macam budak pun boleh kena scammer guys. Kalau saya ni ada guys. Ada sikit-sikit. Dah. Dia mula dulu tak? Kau rasa saya pernah? Saya ataupun Khalif. Kalau thumbnail ni saya nak buat macam apa video saya lawan. Okay? Thumbnail ni macam tu dia. Tapi cuma gambar lagi. Macam dia lain. Sikit lagi nak buat kita. Sikit lagi. Round kedua saya nak buat lawan Uji. Uji. Jadi cakap ke apa yang KJ? Menang. Okey. Kali ni lawan bunuh ulti. Pula dah dia tukar hero. Tukar hero. Kalau main gini tak apa lah, KJ je lah. Sebab dia kata je lah KJ. Tapi lah ada lah KJ. Apa ni KJ je lah. So kita akan tukar KJ. Ya.
Sebab dia kata nak lawan KJ. Dia pro KJ je kita. Dia pro kata. Sekejap je. Kita tombol ni. Tukar jadi. Tukar KJ. Lawan KJ. Tahu guys. Saya rasa tak jadi perlawanan kita hari ni kan. Kalau dengan ini jadi kali ni ada problem sikit guys. Tak apa guys. Maafkan saya kena guys. Saya kena apa akhir Ramadan raya saya kena buat besok lah. Mula dah. Kita bagi peluang guys. Tak jadi. Ya Allah. Tapi yang kedua pakai KJ. Guna je. Tak apa. Ini lah dia tak nak. Tak apalah. Lantak je lah. Tak apalah. Yelah, jom. Jelah. Gunalah apa yang awak nak guna Khalif. Aduh, saya tak ada. Macam mana saya nak buat roleplay ni guys? Macam mana saya nak buat roleplay ni? Guys, kalau saya macam mana? Saya macam kecil kan? Lah. Lantai je ni, kecil guys. Kalau lama ni tak ada yang sebagainya. Tak ada. Bukan ada update ke? Kan update lah. Tak apalah. Kecil lah. Kalau KJ ni saya rasa boleh je. Tak guys, kan? Kalau semua kedua kecuali Saitama. Saitama saya rasa boleh kalahkan dengan kali ni. Tapi kalau saya batuk guys. Kita menang lagi guys. Menang lagi guys. Bye, saya nak dia dah sampai. Bye. Kita angel lah terus guys. Nanti malam lagi. Endul. So itu saja video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen Aki Game Channel. So Assalamualaikum. Bye bye guys. Bye. Okay, bye bye.